Okay guys, so hari ni aku nak tunjuk macam mana aku buat aku punya snack untuk aku makan bila-bila. Terutamanya waktu breakfast dan tengah malam, waktu lapar tu kan. So ambil pisang, memang kaya dengan protein. Buat macam ni. Kalau korang nak hancur, lenyap lagi. Okay, lepas tu aku akan letak ni. Kalau korang nak rasa crunchy-crunchy sikit, beli yang beli yang dia macam ada kacang-kacang dalam tu. Jangan beli yang yang hancur tu. Okey, lepas tu aku campur ni. Serbuk koko tanpa gula. 99 pun dijual. Setengah sudu je, tak. Lepas tu campurlah ni. Belgian coffee ni. So kacau lah sampai dia sebati. So protein, soy protein ni aku ambil 1 sudu. Aku ambil 1 sudu. So tak, kalau korang tak ada soy protein ni pun tak apa. Okay, kacau juga. Lepas tu baru aku campurkan dengan oat. Roll oat tau, bukan instant, bukan yang dalam paket tu. Ini dalam paket juga tapi roll oat. Okay, 4 sudu. Alright, aku ambil fresh milk. Tak kisahlah brand apa yang korang nak guna. Yang biasa korang guna, letak je sikit. Lepas tu kacau lagi. Biasa tekstur dia macam ni, okey lah. Korang masuk dalam bekas. Okay, jadi macam ni. Nanti topping atas tu terpulang dekat korang nak letak buah ke, nak letak apa-apa je lah. Terpulang kat korang topping atas ni untuk bagi sedap lagi makanan ni. Kalau korang nak tahu aku letak topping apa, tengok je video ni sampai habis. Dah ready dah makanan breakfast aku. Snack breakfast aku dengan snack lunch aku. So nanti makan dah separuh pagi, separuh lagi tengah hari. Okay guys, untuk tambah lagi kelazatan aku punya snack ni, aku gunakan kacang almond. So korang boleh guna je apa sahaja bahan-bahan yang korang rasa korang nak guna. Tapi pastikan bahan-bahan tu adalah makanan yang sihat. Okay guys, jom jemput makan.